Dua kalimah syahadat itu ada dua bahagian. Pertama yang disebut syahadat tauhid, kedua syahadat rasul. Dua kalimah syahadat itu kita sudah maklum yang artinya menurut logat umum ialah aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya ialah yang dinamakan Tuhan itu ialah kenyataan adanya hidup kita pribadi. Sebab sebenar-benarnya yang kita sebut itu tidak ada. Itulah disebut tiada Tuhan itu menetapkan hanya hidup kita pribadi. Sebab yang menyebut itu juga yang menyebut, atau yang menyaksikan itu juga yang disaksikan. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis Al-Insanu Sari wa Anasirahu, artinya insan itu rahsiaku dan aku pun rahsianya. Dan lagi firmannya Al-Insan Siri wa Anasiri sifatin wa sifatun li ghairih, artinya insan itu rahsiaku, rahsiaku itu sifatku dan sifatku itu tiada lain daripada aku jua. Jadi nyatalah kepada kita bahawa Allah, Muhammad, Adam iaitu insan adalah satu.